Assalamualaikum. Selamat pagi, bertemu lagi dalam kita dalam MHD Vlog. Okey. Untuk konten kali ni macam aku cakap dengan bos sebelum ni, aku akan buat travel. Aku akan menggunakan Osmo Pocket 3. Okey. Ada sekali dengan mic dia ada, nampak kan? Aku menggunakan Osmo Pocket 3. So abang nak tengok video dia macam mana kan. Okey. Jadi untuk kali ni aku tak mengabak ni, aku akan buat pergi mana. Lepas stay tune ya. Sampai aku akan tunjuk lah destinasi kita kat mana. Okey, macam sekarang ni kita dekat airport lah. Betul, kita kat airport lah. Tengah tunggu flight lah. Kita akan masuk gate belakang ni. Ni. Gate ni. Gate yang kita nak pergi ni. Okey, jadi hampa stay tune lah. Jadi yang mana baru melihat video ni, jangan lupa like, share, subscribe, okey? Stay tune. Kita tunggu kat mana kali ni aku nak buat hamba. Alright. Let's go. Makan dulu. Naik dalam pesawat. Alright. Alhamdulillah, akhirnya kita dah selamat sampai. Kalau tengok keadaan cuaca sekarang pun malam lah. Malam dah disebabkan flight delay. Jadi Alhamdulillah selamat sampai di Indonesia. Tapi sekarang kita di Sabang. Dan malam ni aku menetap di hotel. Apa tengok tadi aku review, tapi takut tak apa nampak lah. Tunjuk sekali kalau nampak lah. Nampak dia punya lampu terang sangat. Jadi aku berada di Garuda Hotel. So malam ni aku tak tahu sama ada nak berjalan ataupun tak. Aku baru sampai kat hotel, aku nak check in dulu, nak mandi, semayang apa semua dulu. So kalau kata larat lagi, aku akan tunjuk apa suasana malam dekat Indonesia ni. Okay, so stay tune. Sama ada, tapi kalau ikutkan aku lapang kau ni, aku tak makan ni. So stay tune lah. Kita jalan-jalan. Aku nak masuk check in dulu. Alright. Clear.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita pun sudah selesai sembahyang subuh kat Semajid Masjid Aceh kan. Ni baru boleh tengok pertama kalinya sembahyang subuh di Masjid Aceh. Masjid yang waktu tsunami dulu, yang masjid ni tak ditenggelami. Ni suasana masjid ni macam di Madinah. Boleh tengok ni macam payung di Madinah. Rasa macam ada di Madinah. Masya Allah. Sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, kaum muslimin rahimakumullah. Minggu kemarin kita telah bicara tentang salah satu dosa besar adalah memakan riba. Sini dulu katanya. Dan pada dia naiki air lah waktu banjir tsunami kan. Suasana Allahu Akbar. Cantiknya. Dalam bukunya Al-Kabair dia menulis ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka alhamdulillah makan. Ini dapat agak tunjuk gambar masjid di Aceh ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. So aku akan tunjuk bahagian-bahagian di masjid ni, okey. Stay tune. Walau tak kulmena, kemudian digunakan makan tertuang. Semakramat makanannya. Kemudian pada kalam Nabi wa'alaina fa'akbar. Alhamdulillah, semua kita tunjuk dekat semua umat Islam kita masjid di Aceh. So masjid ni Masjid Raya Baitur Rahman. Okey. Untuk masjid ni alhamdulillah kita pun dah tunjuk semua. Jadi kita pun berangsur selesai sembahyang subuh apa semua. Kita mencari kedai makan dulu di Indonesia. Alright, stay tune. Kalau kita jumpa kedai makan, kita shoot makanan Indonesia. Alright, see ya. Selamat pagi. Walaupun kita dah jumpa dah tadi sembahyang subuh, so kita dah check out. Tu beg-beg kita. Orang nak tunjuk tu. Beg kita dah check out dekat Garuda Hotel. Okey. Kita tidur semalam kalau ikutkan perancangan tu. Kita sampai awal flight pukul 3 sampai dalam pukul 4 lebih macam tu. Jadi bila ada semalam delay, tu yang sampai malam tu.
flight ada problem semalam. Bila start enjin, nak masuk gear tak boleh kot. Ni anggaran lah, anggaran. Sebab dengar bunyi kerak dia punya maintenance buat kan. Alah dia suruh turun. Tu yang delay sampai bertolak sana pukul 7 lebih, 7.30 tak silap. Sampai malam lah sini. Macam lah ni kita tunggu Grab. Grab semalam kita dah tanya, dia kata dia boleh tolong hantar. Tunggu Grab dah, dia mai. Kita akan ke Sabang. Katanya Sabang ni pulau lah, macam pulau perhentian kan, kat Terengganu. Okay, so tunggu, aku akan bawa tunjuk gambar kita ke Sabang. Alright, stay tune. Sia kata, sia. Okay, sekarang kita sampai dekat dia punya terminal ferry yang mendengar horn ferry. So kita tengah watok untuk nak ke Sabang. Okay, so stay tune lah. Kalau aku dah sempat rakam, ada posisi rakam, aku rakam ni. Okay, stay tune. Oh gitu, goyang dia. Tak payah lah, tak boleh. Mana ni? Tak boleh masuk macam. Ada yang sebab sampingnya. Ya, kemudian dia kata. Iya. Tapi beda cerita kalau lu misalnya dari daerah. Okay, kita nak naik ferry lah untuk ke Sabang. Ni pelabuhan Bandar Aceh. Okay, kita nak masuk ferry. Steady untuk ke Sabang. Okay, kita nak talk back dulu. Apa-apa kita update balik. Stay tune guys. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di Sabang. Pulau Sabang. Kita sudah sampai di JT. Tengok kita nak cari, sama ada cari mobil ataupun kita naik Grab saja. Okey, tunggu dulu. Baik, alright, stay tune. Okey, kita sampai dekat apa? Dia punya tempat kereta kan. So kita dah panggil dia punya guide trip. So, kita tak barang dulu. Ni kita punya naik van lah. Tunjuk gambar van dia memang A lah. Macam ni. Oh, dia macam kalau kita ni hanya kulit dia tu, van besar. Nampak tak beg full lah. Ready. So, mau tunggu nak tahu beg dulu. Kita stay tune. Kita record balik.
So kita sudah sampai dekat dia punya logo I Love Sabang lah. So kita sampai kat Sabang ni, tempat selalu tempat untuk kita foto lah. Kat atas ni lama tengok ni, ramai yang datang untuk foto. Mantap guys. So di sini mula di Sabang, kita bergambar dulu tempat-tempat mereka yang cantik. So kalau mana-mana follower aku yang tengok video ni, ataupun siapa viewer yang tengok video ni, boleh mai. Memang cantik, memang sur. Ni kena naik tangga sikit lah. Tempat dia cantik untuk bergambar. Okay, kita bergambar dulu. Tadi sinilah. Tadi. Kita baru sampai dekat Red Door. Tempat ni selalunya yang mana pelancong-pelancong akan datang untuk bergambar. Kalau nak bermalam di sini boleh, dia ada chalet-chalet dia. Nampak chalet-chalet dia kan. Tempat yang cantik, ada pokok-pokok kehijauan. Nice lah, tepi pantai, betul-betul tepi pantai. Sampai lagi satu tempat, tak maaf, aku lupa tempat nama apa tau. Nanti aku kambuh dekat bawah. Okey. Tapi di sini kena naik tangga sikit lah. Keindahan dia tepi pantai lah. Ni kena guna tenaga naik tangga. Tapi di sini dikenakan bayaran lah. Dia bayaran ikut kereta. Kereta 4 roda, 2 roda. 4 roda 10,000. Dekat kereta. Kena angin. Jom kita tengok. Ni kubu perang kot ni.
semua dibuat oleh orang-orang Jepun. Lelah naik tengah walaupun tak tinggi kan. Ya, sebab kita direct jalan memerlukan tenaga juga. Oh, ni kita sampai lagi kubu. Mungkin kubu Jepun dulu. Jom saksikan. Cantik. Tembok dia. Dia pupuh dia dalam tu. Cantik lah. Yang mana boleh datang melawat di sini. Tidak mahal. Ada meriam. Sini abang mari sini bang. Cepat. Ada meriam di sini. Peninggalan. Okey. Mungkin tempat isi peluru. Okey. Stay tune, kita tunjuk balik. Kita nak ambil gambar dulu. Alright. Cantik nampak pantai dia. Aku cuba zoom sikit, tapi zoom dia tak boleh banyak ah. Cantik pantai. Orang-orang bagus juga. Orang. Okey, tadi kita dah naik sampai atas ni, apa kita panggil benteng. Benteng no. Nampak tu. Okey. Kita dah naik sampai atas tadi. Kita nak buat sebab kalau ikutkan banyak lagi tempat kita nak tunjuk. Jadi yang kita rakam sebelum ni pun kuasa video ni dah pun dah panjang kan. Jadi aku stop kat sini dulu. Kita tunggu episod 2, okey. So yang mana baru masuk video ni, jangan lupa like, share dan subscribe, okey. Jumpa episod 2. See ya. Assalamualaikum.